Cik Dayang Rosaida merupakan seorang wanita dewasa yang berumur 29 tahun. Sebelum wujudnya Nadia Sejahteraan Kediri, Cik Dayang tidak peka dengan tahap kesihatan terutamanya dalam BMI, bacaan tekanan darah dan gula. Semenjak Nadi menyediakan perkhidmatan Nadi Kesejahteraan Kendiri, Cik Dayang berpeluang untuk membuat saringan kesihatan untuk BMI, bacaan tekanan darah dan gula setiap bulan. Menerusi saringan kesihatan yang disediakan Nadi, Cik Dayang dapat memantau kesihatan dengan mengamal cara pemakanan yang lebih sihat dan menurunkan BMI kepada bacaan yang normal. Selain itu, Cik Dayang juga sering mengikuti webinar yang disediakan oleh Nadi Kesejahteraan Kendiri dan juga podcast-podcast di Studio Sihat. Menerusi webinar dan podcast tersebut, Cik Dayang telah mengetahui banyak ilmu berkenaan tips-tips kesihatan dan juga ilmu kesihatan yang berkaitan dengan penyakit-penyakit seperti darah tinggi dan juga jangkitan pada MIS-B untuk perempuan. Nadi Kesejahteraan Kendiri banyak membantu saya dalam memantau kesihatan terutamanya untuk BMI, tekanan darah dan juga bacaan gula. Jangan lupa buat saringan.